Hai korang, hari ni kita nak buat cara buat roti butter dan gula. Mula-mula kita cairkan butter. Nak masak kena senyum. Butter dah cair, letakkan roti atas butter. Masak rata, semua garing. Intai tengok dah garing, boleh terbalikkan. Terbalikkan roti, masak garing bahagian ni pula. Angkat roti, taburkan gula. Letak kembali roti atas gula. Tunggu sekejap, gula cair melekat pada roti. Dah masak rata, bolehlah angkat. Dah siap. Roti butter gula sedap dimakan panas-panas. Rangok.